mula dulu pinjam sakit pula minta sihat. Ya Allah sihat ya Rasul, ya Allah tak datang masjid yang kau diri dah siap ni kan, cuma nak datang ni kan. Allah perlulah bagilah Allah Ta'ala bagi. Bila dah bagi maka itu adalah dipanggil anugerah Allah Ta'ala ya, dipanggil rahmat. Kerana ada setengah manusia yang apabila dia minta kepada Allah dalam keadaan susah, apabila Allah angkat kesusahan itu, seolah-olah dia tak pernah minta kepada Allah Ta'ala. Ayat itu orang tidak beriman, tapi untuk pengajaran bagi orang beriman. Bermaksud mencari Tuhan itu bukan sekadar ketika kita susah. Lalu bagaimana Allah mengampunkan dosa kita? Dia bawa kita nasihat kita. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa hamba-hamba berusia taubat. Tetapi ada cara Allah Ta'ala sendiri mengampunkan dosanya dengan orang lain menyakitkan hati kita. Itu cara kita memaafkan orang, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Itu antaranya yang mana cerita hari ini diceritakan dalam ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ayat ini yang bermaksud, dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya dari kalangan kamu bersumpah tidak lagi mahu memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin serta orang-orang berhijrah pada jalan Allah, dan sebaliknya hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ini nak cerita tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana dikisahkan dipanggil nama yang sepupu adalah Misbah bin Usasah. Misbah bin Usasah ni dia terperdaya peristiwa Al-Ifki. Tetap ingat pula waktu khutbah beberapa bulan yang lepas. Jadi dia orang sama terpengaruh dan memviralkan. Sedangkan Misbah ini orang miskin, sedang berrapat, tetapi dia memviralkan, tapi dia dia tidak mengingat bahawa Sayyidina Abu Bakar ini dia membantu bagi dalam bentuk bayaran bulanan. Dia orang miskin. Jadi bila dah ialah sepupu bantu dalam bentuk perbelanjaan, dia pula memviralkan tentang fitnah tersebut. Sebagai seorang yang tuan-tuan perempuan sekalian, kalau kerabat kita yang kita bantu yang orang susah, dia pula yang fitnah kita. Apa perasaan kita? Orang yang marah, mana ada suara. Jadi apa yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar, dia bersumpah wala ya'talul fadl minkum. Dia bersumpah bahawa dia tak nak tolong dah, sebabnya buat ramai. Malah dia pasang kira lebih pun suara baik-baik sikit, bukan apa-apa ya. Suara baik-baik, go balik semua baik tu, takkan jadi semua cepat sikit. Okay. Jadi wala ya'talul fadl minkum, dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan kelapangan di antara kamu bersumpah mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Apakah ini dia memberi bantuan kepada kerabatnya? Kerabatnya susah, tapi kerabatnya pula dia panggil fitnah kan tentang peristiwa Ifki, maka marah, kecil hati, kecewa, bersumpah tak nak tolong. Sedangkan dalam hati sarubani ada perkara yang baik, maka Allah Ta'ala turun ayat ni. Turun ayat ni ya, akan orang-orang yang miskin dan orang yang berhijrah pada jalan Allah, hendaklah mereka memaafkan, wal ya'fu wal yasfahu. Bila mana seseorang itu berbuat jahat kepada kita, berbuat tidak elok kepada kita, itu caranya adalah bagaimana Allah nak mengubati luka, dan dalam masa yang sama cara Allah nak mengampunkan dosa kita. Ini ibu ayah mungkin banyak parut-parut ketika mula, parut di dalam, parut di luar, parut di dalam, kena fitnah, khianat, kan, kita masing-masing ada perjalanan ketika mula.
Maka nak tempuh itu sampai 40, 50 Allah tadi ada mesti kan. Bukan saya pun benda yang sama. Tapi nak memaafkan orang bukan mudah. Bukan mudah. Sebab apa dia? Antara ayat yang saya dengar adalah ada parut Ustaz, memang luka itu dah sembuh. Ada parut. Saya pula jawab, parut itu bermaksud kita dan Allah pernah bersama-sama melalui siri-siri ujian yang berbeza. Itu maksud parut. Maksudnya Allah Ta'ala pernah bersama kita. Jadi bila kita dah cakap macam itu, masih lagi ada berdendam, maka menyebabkan hasad. Dan akhirnya orang yang kita benci itu, dia mohon ampun kepada Allah, yang kita ni tidak sudah membenci. Akhirnya habisnya juga. Muslimin dan muslimat nanti Allah Ta'ala sekalian. Sebab itu hablum minallah kita boleh selesai insyaAllah. Tapi hablum minannas ini bercerita. Maka ayat ini nak ceritakan bahawa wal ya'fu wal yasfahu. Kalau kamu nak Allah Ta'ala ampunkan, bukan dengan cara bertaubat, dengan cara kamu memaafkan orang, maka Allah Ta'ala akan ampunkan kamu. Cuma benda itu bukan perkara yang mudah. Tambah pula dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan masing-masing lah meminta maaf kan? Tapi benda itu kadang-kadang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kita nak takwa ni, cara pertama kita kena taubat dulu. Segera bertaubat, segera memperelokkan setiap hari. Yang mana kita bangkit daripada kegagalan dosa yang telah kita buat dahulu, yang mana kita lalui hari-hari dengan dosa, kita bangkit semula dengan harapan bahawa Allah Ta'ala ampunkan. Tetapi ada manusia yang mana bila dia bangkit, dia tergenang timbul, bangkit tergenang timbul, dan akhirnya dia tinggalkan Allah, sedangkan Allah sedang menunggunya. Jadi bila mana kita bersegera bertaubat, maka kita ke arah tasdil muttaqin. Apa dia? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Juzuk 4 ayat ketiga. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya ketika senang dan susah. Biasa kita dengar orang infakkan harta ketika senang, ada masalah, dia dah masuk, contohlah kan, dia dah masuk, dia bagi. Contohnya boleh dah masuk, dia bagi. Ada duit sawit lebih, dia bagi. Tapi dharra ni ketika duit tak mandang, duit tak ada, macam mana nak bagi Ustaz? Kan? Lalu sahabat-sahabat ni tanya, ya Rasul macam mana ni? Kan? Kemur ni tak ada duit. Contohlah bahasa kita tak ada duit. Cukup sekadar memberi sebiji kurma. Sebiji kurma yang tak ada. Mana apa? Kami miskin, bagi separuh. Separuh pun tak ada. Macam mana lagi? Kami sebut cukuplah sekadar berkata baik. Datang tabung, adik tak sumbangan. Datang tabung, tak mahu pula ni. Oh, jangan tanya. Tak nak bagi, kita tak apa. Nanti saya bagi. Jangan kita bang, saya minta duit je. Oh, mulut. Mulut kita ni. Cukup sekadar kita tak apa, tak ada rezeki lebih, saya bagi. Ada apa tak ada apa. Jawangnya je lah, saya tidak apa. Sedekah juga kan. Sebab nak makan bahawa berkata baik itu lebih baik. Alladzina yunfiquna fis-sarra' wad-dharra. Lepas tu wal kadhimina al-ghaidha, menahan marah. Menahan marah ni sinonimnya orang yang berlapar ni dia cepat marah. Makanan lambat marah. Kan? Traffic light lama marah. Dengan bawa kereta traffic light merah marah. Dia menahan marah. Benda yang susah kita nak kawal. Yang ketiga adalah wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Hubungan dengan manusia jarang kita cerita. Hubungan dengan Allah insya-Allah memang berhubung jelas-jelas. Tapi hubungan dengan manusia kita kena cerita sebab kita nak dapatkan darjat takwa. Di sisi Tuhan yang paling yang kita nak adalah takwa. Beriman, kita beriman insya-Allah, tapi pangkat di sisi Tuhan nak dapat takwa dia bukan semudah-mudahnya nak dapat. Dulu melalui proses-proses. Sebab masuk syurga adalah orang yang jiwanya bersih. Kalau tidak diamalkan dosa sekarang, akan Allah Ta'ala akan beri ujian di dalam alam barzakh kena. Tak selesai juga, kena di akhirat. Oh lagi penting kan, beri betul. Tapi bila kita tengok nilaian dosa yang kita buat tak padu dengan dosa yang kita buat.
Lalu Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita hari ini, doa hari ini bukan untuk menyambung dosa semalam, tapi Allah Ta'ala sedang menanti taubat kita setiap hari. Allah Ta'ala bagi peluang bukan untuk sambung dosa semalam dapat dosa lah. Dosa apa? Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, banyak dosa kita lah, termasuk saya yang bercakap. Tetapi kita mengaku dosa, ya Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah bantu kami, ya Allah, tolonglah bagi kami. Bila kita ingat, maka kita akan sentiasa berjaga-jaga. Tentang pada hari Ramadan pertama, kalau perasaannya berbeza dengan hari ini bertambah. Ramadan pertama dah separuh dah, masuk Ramadan hari ini, dia amalan, penambahan amal itu berbeza, masuk kita ke arah muttaqi. Tapi kalau Ramadan pertama banyak, kedua kurang sikit, ketiga kurang sikit, masuk 15 makin kurang, bermaksud Allah sedang menafikan amalan itu. Maksudnya dah makin kurang, patut makin tambah, makin kurang. Sebab kita dah tahu dah yang mana, bila mana ilham yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, maksudnya jalan kebaikan yang Allah Ta'ala bagi, tiba-tiba tak ada ilham nak buat baik, bermaksud Allah Ta'ala sedang menuntut jalan kebaikan. Allah Ta'ala. Jadi dalam bulan Ramadan ini, bulan yang telah dibuka pintu syurga seluas-luasnya. Janganlah pula kita buka pintu neraka. Pintu syurga dah kita buka lah, dalam buka pintu neraka. Jangan, kalau terbuka sekalipun, kita cepat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sampai tahap manusia ini dia dah berbuat dosa, manusia ini terus-menerus melakukan dosa. Namun apabila dia diselangi dengan taubat, akhirnya dosa yang dia buat itu sudah merasa tawar. Sudah merasa tawar. Bila dah tawar, tak nak buat lagi lah. Akhirnya macam orang yang tadi, bila dah selalu kita bertaubat, atau perasaan sekalian bahawa kenapa kadang-kadang kita dah kurang berbuat dosa. Ada buat dosa tapi tak kurang. Dan kalau terbuat sekalipun, astagfirullah, kita cepat. Sebab apa? Kesan taubat dia dah tak rasa manis. Berbanding dengan orang yang berbuat dosa, dia rasa manis, dia semua. Dia rasa manis. Bila rasa berbuat dosa di manis, dia akan jadi tawar dalam ibadah. Tawar dalam ibadah, dia akan jadi berat, dia akan jadi susah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia dah ingat Allah sikit tapi tak fokus. Dia tak ubah hal akhirat, maka dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Akhirnya penat, lapar dan dahaga, puasa yang Nabi sebut, yang mana diaringkan oleh makhluk Allah yang paling mulia, Nabi SAW. Di mana Jibril naik ke mimbar, Nabi SAW sebut, amin, celakalah umatku yang datang bulan Ramadan, dosanya tidak diampunkan. Takut kita, saya pun takut. Sebab setiap hari kita memerlukan bimbingan kepada Allah. Sebab itu kalau tuan-tuan menangis di rumah, lapkan sekali dengan kena anggota badan lain, kan? Menangis, jangan hanya di mata, di badan sekali, supaya diharamkan untuk kena pada api neraka, untuk azab neraka terkuat. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah Taala sekalian. Sebab itu ayat ini memberikan peringatan kepada kita supaya cara Allah Ta'ala nak memaafkan kita dengan cara yang kita rasa benda ini tak kena dengan jiwa itu. Ialah memaafkan orang yang memfitnah itu, orang yang memburukkan itu, memburukkan keluarga pula, menghebahkan pula. Dalam agama kita membantu keluarganya, dia pula Allah bukan pula. Saya sendiri pernah melalui benda itu, bukan daripada kenalan keluarga, tapi kenalan terdekat. Kita bantu, kita bagi susah, masalah ceraian kepada dia. Akhirnya ikan bakar, kita duduk kita lepas keluarga pula, jalan keluarga, bagi tahu satu kampung pula, bagi tahu beberapa pelajar masuk ke jabatan, masuk begitu, yang sakit, kan? Sakit benda tu paru yang mendalam, ambil masa nak ubah, kan? Itu di peringkat saya lah, di peringkat ibu yang lagi lah, kan? Kita tak tahu cerita bagaimana, tapi cerita caranya adalah bukan kita yang tersakiti, tetapi Allah nak mengampunkan itu. Maka ayat ini tentang surga Sayyidina Abu Bakar, Allah Ta'ala memberi teguran walaupun Mistah bin Sasah ni kena sempat 80 kali, namun berita tersebut setelah menerima
menerima menerima sebatan, maka Allah sebut wal ya'fu wal yasfahu. Lepas dah maaf, melupakan. Kita lupa bayar boleh kan? Maaf boleh, lupa tak boleh. Ingat muka dia. Jadi Allah Ta'ala wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyakumullah. Kamu tak suka ke aku maafkan kamu? Nampak. Jadi itu cara dia Allah Ta'ala nak didik kita, khususnya pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan mungkin Allah Ta'ala belum lagi terima. Mungkin kita baca Quran, mungkin tak terima, tapi mungkinlah dengan sebab kita memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Sebab Nabi pun sebut, kemarin bila Nabi duduk dalam masjid, datang satu orang, ini adalah ahli syurga. Jadi ahli syurga kan, kita betulkan kisahnya. Masalah apa tengok, siapa je ni? Tak apalah, dia pegang kasut dan diri masuk masjid. Balik esok ni pula, ini ahli syurga ni, ahli syurga. Baik, macam yang kali ni. Pada kali ketiga kita dengar tanya. Masuk kali ketiga, ini ahli syurga. Kita dengar tanya. Lalu pergilah rumah. Orang ni dia sadar kita nak duduk bermalam kan, kena halau rumah dan sebagainya. Maka berbadan tengok, tak ada bangun malam ada lah kan, ada dapat ibadat-ibadat hebat, tak apalah. Esok tempat kemur dia dah ajar Nabi SAW sebut bahawa kamu ni ahli syurga. Jadi kan beli apa amalan kamu? Saya tak ada ahli syurga. Allah bukan ustaz, itu lah kan, orang biasa je kan, tak ada apa pun kelebihan pun. Maka dia kata, tapi ada satu, apa dia? Sebelum tidur, memaafkan kesalahan semua orang. Rupanya itu pun benda pun Allah Ta'ala bikin sebab bahawa jiwanya bersih, maka kata-katanya pun mesti bersih. Sebab itulah bila mana kita nak melalui proses-proses Ramadan ini, ikut-ikut Ramadan ini, kita dah minta pada Tuhan, dah minta pada Allah Ta'ala. Maka tugas kita yang paling banyak adalah bersyukur dan bertaubat. Syukur terima kasih Allah sampaikan aku pada bulan Ramadan. Ya Allah, berilah aku kesempatan, berilah aku, terimalah amal sepanjang bulan Ramadan, buat sentiasa kita memperhidupkan hal-hal akhirat. Sebab hal dunia kita boleh cari, kalau tuan-tuan perbaiki hal akhirat, hal dunia akan elok. Tapi kalau cari hal dunia, akhirat tak perbaiki, buat macam mana pun, strategi marketing, tulis minuman viral, makanan viral, semua viral, sampah tak ada. Sampah tak ada orang. Saya sampai Ibu semalam 12 lebih daripada buat sampai. Jadi waktu nak cari makanan sapu, nak beli siap, pusing nak pakai Ibu, carilah kedai-kedai mana kawan-kawan kita yang ada pilihan tu. Tak boleh beli, sebab apa? Ramai, beracau. Tunggu sampai berjam-jam, tak payah balik rumah. Setelah dah lagi lah. Itu sudah kan, sudah bila mana terlalu ramai, maka saya pun teringatkan bahawa aku dulu macam itu kan? Aku dulu macam itu. Tak ada kita kata dia boleh jahat kan. Aku dulu macam itu. Aku dah pernah buat usaha. Dia tengok orang yang lebih tua, orang ini dah kena Islam. Dia tengok orang muda berbuat dosa, aku dulu dah buat dosa daripada dia. Maka hati kita dah jadi lapar. Tak adalah kita menunjukkan bahawa tentang semua orang kita semua dan tentang kita dan jadi kita. Jadi kita jadi diam. Padahal bukan kepada sebab atau kepada hati, tapi nak zahirkan ketaatan, nak beri pakaian yang terbaik, kita pakai dan sebagainya. Jadi bila mana kita nampak orang yang seperti itu, bahawa hati kita, sebab dia masalah hati ini dia dalam. Penyakit bermula daripada dalam. Kalau ada penyakit macam mana, jantung, semua daripada dalam. Dia bukan daripada luar. Bila daripada dalam, susah nak tulis. Penyakit hati juga susah nak tulis. Sebab itu dia penyakit dari orang tidak beriman ni, dia minta Allah Ta'ala ketika susah. Itu penyakit. Penyakit tak perlu diubati. Sebab Allah Ta'ala bukan minta ketika susah. Kita sekalipun, kalau orang datang minta ketika susah, ketika senang tinggal, kita Allah kan, bila ada duit tak Ustaz, ada, boleh pinjam teman-teman dan bagi tak bagi. Ada duit tadi tak bagi. Lepas itu dia buat kita lain. Kita manusia normal, tak normal tak normal lah kan. Normal memang marah. Tapi cara dia Allah Ta'ala kita bahawa kehidupan ini adalah ujian. Yang ada ujian adalah surga. Surga tidak ada ujian. Hidup memang ada ujian.
Setiap hari adalah proses belajar untuk kita dapat lipasan untuk menjadikan kita lebih matang dan sebagainya. Jadi muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang mulia, seorang yang dermawan dalam hatinya, bila berlaku peristiwa tersebut, dia tidak boleh terima. Sebab dalam dirinya ada perkara yang baik. Maka bila Allah Ta'ala beritahu bahawa Allah Ta'ala ampunkan kamu, maka kamu kena ampunkan dia, maka kamu ada kebaikan dalam diri. Jangan buang benda, teruskan. Jadi muslimin dan muslimat dalam Allah Ta'ala sekalian, pengajaran khususnya bagi kita, pengajaran bagi kita yang pertamanya adalah sebesar apapun kesalahan daripada seseorang, memaafkan jauh lebih baik daripada menyimpan dendam. Orang yang memaafkan akan mendapatkan peluang dimaafkan lebih besar dan sesamanya ketika ia berbuat salah. Ketika itu Allah mengajukan pertanyaan Rasulullah dulu, apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampuni? Ibnu Katsir di atas Ibnu Katsir di atas yaitu kau mengampuni dosa orang yang bersalah kepadamu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosa sebagaimana kau memaafkan kesalahan orang lain. Kita ingat dalam bulan Ramadan ada dosa yang tidak diampunkan. Ada dosa tidak diampunkan, antaranya dosa mensyirikkan Allah, dosa yang tidak memaafkan orang lain, dan dosa-dosa yang tidak menjaga ibu bapa. Ada ibu ayah tetapi mengabaikan, itu yang tidak akan diampunkan. Jadi kalau tuan-tuan beribadah sekalipun, ingat hasilnya khusyuk. Puasa sekalipun khusyuk. Buat amal tu kembali berpeluh khusyuk. Tak ada apa sebab tak selesai. Tak selesai, kita nakkan bahawa Allah Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'ashwa'ana. Kita nak Allah Ta'ala terima dulu. Tetapi kalau awal-awal hantar permohonan kena reject, hantar esok lagi reject, hantar esok lagi reject, sebulan reject. Kalau orang yang mohon untuk orang permohonan, kalau kena reject sekali reject, reject tak. Jadi kalau 3 bulan reject, kosong. Apa jadi di akhirat? Kosong, tak lama. Jadi kita tak tahu bahawa amalan-amalan kita ditolak disebabkan perkara-perkara sini tak padan dengan dosa. Maka maafkan, kita ampunkan, syirikan Allah Ta'ala. Terus kita kejar dengan al-akhirat. Kejar al-akhirat, dunia akan, kalau tanam padi, lalang akan tumbuh. Kalau tanam lalang, padi tak tumbuh. Kejar akhirat, dunia akan ikut, orang akan ikut. Ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Naik dia takwa, sabar macam mana rezeki Allah Ta'ala akan bagi. Naik dia berbetul akhirat, jalan keluar Allah Ta'ala bagi. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidq. Ayat sampai Allah Ta'ala bagi jalan keluar ikut cara Tuhan. Dan orang kalau nak membuat kita, Allah dulu akan bagi cara Tuhan. Dan selepas saya baca rumah ni, ada orang yang nak berniat untuk memburukkan kita, orang tersebut dimarahi oleh orang lain pun tak jadi buat kita. Allah Ta'ala punya hebat ayat Allah Ta'ala. Sebab bila mana kita berbagi hubungan dengan Tuhan, Allah akan berbagi hubungan kita dengan manusia. Kalau kita boleh rasa, kita boleh rasa berbezanya pada hari pertama Ramadan, hari kedua Ramadan, hari ketiga sampai bulan dia rasa lain. Orang yang amalkan dia tahu. Tapi kalau tak ada habis kan, sana je kan, tak ada apa-apa tu, kena usaha je, kena buat lagi, kena minta lagi Allah. Benda ini kena minta yang bersungguh-sungguh. Dia tak boleh Allah tolonglah aku ya Allah, minta lain, merayu lain. Allah tolong ya Allah, Allah suka, Allah suka, Allah tolonglah ya Allah, tolong aku buntu ya Allah. Allah suka bagi. Kalau kau rasa manis je ni, manis bukan kecil manis, kecil manis lain. Jadi manis tak kecil manis. Kalau kau rasa pergi semayang tu bila buat badan, bila buat tamat ringan.
ringan, dia jadi ringan berbanding bila orang buat dan tak terlintas buat dosa, tak terlintas dosa. Semua kebaikan yang datang, kebaikan itu memang Allah Ta'ala akan bimbing. Allah Ta'ala itu kita dah dalam circle itulah, cuba nak kena jaga je dalam circle itulah, cuba nak perbaiki hati je dalam itulah. Tak ingat pun, ingat itulah muttaqi. Dia dah dapat muttaqi tu, insyaAllah Allah bagi kita semua kan menjadi masuk syurga tanpa hisab. Itu je kan, masuk syurga tanpa hisab itu bermaksud kita masuk, kita semua masuk syurga kan. Bila kena hisab ni kena kira daripada start balik tu. Buat dosa apa? Kalau kena kira, kena kira. Nikmat kata apa fikir buat, nikmat telinga apa buat, macam orang tu juga kan. Datang panel depan, cuba sebutkan hadis kan. Jadi ke mana saya kita temu juga ambil tahu dia 2016 setelah abang mesti ada macam Azam tu apa je contoh nak tangkap ni debuk kan, orang takut ni tangkap kan. Lepas tu datang lelaki apa dalil hadis kenaan dengan sekian-sekian. Tuan saya tanya pula ini pula sebab dulu kita dah jadi berdebuk, tak cakap salah, tak cakap salah kan? Jadi akhirnya Allah Alam kan, Allah Alam keluar tu saya bertanya, saya kata ya Allah macam mana kena soal limpaan masyarakat ni pun dunia dan kita tegak-tegak kan, lepas kan tapi Allah di 16 lah bangun ni tolak imam boleh kadakan kawan dia raih kan, kan raih maksudnya apa, dia tanya juga tapi tak ada susah. Tapi saya fikir supaya saya bertanya bukan sebab dia tolak ya Allah macam mana kalau Allah Ta'ala sebut satu-satu aku membuat ketika muda An-Nurihi Fima Afna, harta kamu mana nombor 8, mana yang nanti kena soal satu-satu semua tengok lah tu. Tapi kalau tanpa hisab, tu haji ke jemaah ke Khalidi, main tak je. Beza nak pergi pakai panjang ni ambil buah lambung, betul lah lambung tu haji ke nilai PJM Khalidi je dia tak beli apa macam. Itu dunia punya cerita. Kalau akhirat nak buat nak tunggu masa bila masuk tanpa hisab pun, sebab setiap selepas asalkan 60,000 nama diangkat kan, lagi-lagi masa waktu genting cepat ya Allah pilihlah antara kami nama yang terkeluar daripada segala ahli neraka waktu asal. Kita dah jadi Allah waktu tu dan pilihlah kami. Jangan seorang-seorang kalau ibu keluarga, ibu bapa, kenalan muslimin dan muslimat banyak sikit, jangan seorang-seorang kan. Jadi kita bersama-sama, jadi kita berjemaah tu bahawa mungkin Allah Ta'ala akan doa daripada situ. Sebab orang yang di alam barzakh dia menanti-nanti doa anak-anaknya. Ulang yang di dalam dia menanti doa anak-anak. Kalau anak yang soleh senyum, tapi kalau anak yang sebaliknya maka dia merayu. Jadi doa itu dia dapat di mana-mana daripada khatib yang sedang baca mimbar. Dan Allah maghfiril muslimin wal muslimat. Doa itu yang ibu-ibu ayah-ayah yang berada di dalam ni kan, dia seperti merebut roti yang sikit, masing-masing merebut pahala. Sebab anak tidak berdoa kan. Dan sedangkan ibu dan ayah membesarkan kita, berusaha mencari nafkah siang dan malam. Tiba-tiba anak tu bila dah besar, dia tak sedekah dalam pahala, habis tambah apa lelaki. Kalau perempuan dia tahan lelaki yang tidak terputus. Kalau kita buat amal dia budaya dan doa pula setiap hari. Doa yang saya dapat dizikir daripada ulama ajar kita, astaghfirullahalazim li wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Tiba je astaghfirullahalazim li wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat 27 kali. Berapa banyak pahala umat Islam di dunia dapat pahala sebegitu. Doa untuk ibu bapa dan doa untuk sekalian muslimin semua sekali lah. Allah maghfirli, Allah astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Dia berkaitan dengan apa? Hubungan dengan Allah. Bila walil mu'minina wal mu'minat berkaitan dengan manusia. Setiap dulu dia tak boleh dengan Allah sahaja bagus, dengan manusia dua hal tak boleh. Dia mesti ada dua hal. Jadi muslimin dan muslimat dalam kata Allah sekalian, saya tidak mau cakap panjang hal kalau takut buat nanti masuk tier 5 lagi susah nak berhenti. susah berhenti. Jadi kesimpulan pada kuliah hari ini
ialah kita belajar untuk minta Allah Ta'ala ketika senang, dan Allah Ta'ala akan bantu kita ketika mana kita senang ingat Tuhan, Allah Ta'ala akan bantu kita. Dan kalau pun kita lupa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sedang menanti taubat kita. Allah sedang menanti doa-doa kita untuk Allah Ta'ala kabulkan tanpa pelaksanaan bulan Ramadan. Yang seterusnya adalah belajar kita, didik hati kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tahu benda itu susah, benda itu berat, tapi itulah cara Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa itu. Kalau kita tidak memaafkan, bila lagi nak memaafkan? Yang seterusnya adalah setiap hari berlalunya Ramadan, saya ingatkan diri saya dan kita semua bahawa perlunya wajibkan ke atas kita untuk penambahan amal. Semalam dia baik-baik pada hari ini. Hari ini mungkin dah baik lah, esok kena lagi baik, lusa dah baik lah, kena lagi baik. Sebab kita nak dapatkan muttaqin. Di sisi Tuhan yang paling mulia, kita nakkan bahawa yang paling terbaik. Kita nak beli sesuatu, beli yang terbaik. Nak dapat sesuatu, nak dapat yang terbaik. Nak pangkat di sisi Tuhan, nak dapat pangkat yang terbaik. Buat macam mana sekalipun. Dan ayat yang saya sebutkan tadi ialah infak ketika susah dan senang, memaafkan, menahan kemarahan dan memaafkan salah orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin ini ialah beribadat seolah-olah kita melihat Tuhan ataupun Allah sedang melihat kita. Itulah kita nak minta bahawa mudah-mudahan ibadat yang kita buat pada bulan Ramadan ini keseluruhannya Allah Ta'ala terima. Dan kalau dosa yang lalu, cepat-cepat Allah Ta'ala padam dan kita buka buku baru. Sebab kita dah berada di pasar bukan dalam ni guys, berniat dah di pertengahan Ramadan. Kalau orang yang banyak beramal, dia sedih bila Ramadan habis. Kalau orang yang banyak beramal, dia akan rasa masa panjang. Masa panjang. Bagus Allah. Nak tunggu sehari 2 hari, Ramadan banyak lagi, rasa panjang. Tapi kalau orang yang bila mana dengan kalam Allah dia kurang, kalam manusia dia banyak, dia akan mengatakan bahawa cepat je Ramadan. Bila raya dah, tak masalah, tak salah bila raya, tak salah pula kan. Maksudnya yang kita nak fokuskan adalah muttaqin. Allah Ta'ala bagi setiap hari kan. Bila raya, Ustaz, bila raya nampak apa pasal raya? Kena tidak kan. Cuma kita nak beritahu bahawa fokus kita tu jangan raya. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu saja. Tapi baik daripada Allah Ta'ala yang lemah itu kelemahan saya sendiri. Yang qawli hadza innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الصراط المستقيم. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا في ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.